Cek 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 1 2 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Afifi Marzuki. Mana yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, okey? Jadi hari ini saya akan bercerita, berkongsi dengan korang-korang semua 5 cara untuk dapat banyak honey daripada event baru, update baru Grow a Garden. Nah, yang pertama sekalinya kita akan cerita pasal abang ini, abang yang ada di hadapan saya ni. Abang ini adalah abang yang perlu korang datang dan korang boleh collect honey. Nah, tu dapat 10 honey. Macam mana cara nak dapat 10 honey, ataupun saya panggil honey lah, kan lebih senang korang faham. Kita perlu bagi tumbuhan yang terkena pollinate. Pollinate tu apa bang? Pollinate ini contohnya tumbuhan yang terkena pollinate, tumbuhan yang kuning-kuning yang disengat dengan lebah. Korang dapat tumbuhan ni, korang petik dekat garden korang, korang bagi dia dan pastikan tumbuhan korang beratnya 10 kilo. Kalau tak boleh 10 kilo, korang letak lagi sampai 10 kilo, 2 tumbuhan, 3 tumbuhan ataupun banyak buah lah macam tu, sampai 10 kilo. Dan baru korang boleh proses menjadi madu yang korang tengok dekat penjuru belah kiri tu, madu saya. Madu ni gunanya untuk apa bang? Madu ini gunanya untuk di sini, untuk korang beli item-item yang ada di sini. Item-item seperti ini, flower seed, nectarine, high fruit, honey, sprinkler, bee egg, bee crate dan lain-lain. Nah, banyak itu dia. Okey, sudah cukup sampai sini faham kan? Okey, kita masuk kepada pencerahan ataupun inti tajuk kita hari ni, iaitu 5 cara untuk dapatkan banyak honey. Nah, cara yang pertama apa bang? Cara yang pertama, ini dia cara yang pertama. Korang padam ataupun buang pokok-pokok murah korang, ataupun pokok-pokok yang memiliki buah yang ringan macam pokok daffodil, pokok bunga tulip, pokok tomato, pokok yang senang cerita, pokok yang ringan buahnya guys. Sebab apa? Sebab nanti korang bila kasih abang madu tadi tu, buah korang tak cukup 10 kilo. Korang perlu ulang alik 3 kali, 3 biji buah untuk 10 madu. Korang fikirkanlah, tak ada untung. Nah, jadi buah yang saya rekomenkan ataupun pokok yang saya rekomenkan adalah pokok kelapa, coconut, pokok mango, buah yang berat-berat guys, pokok mango, moon mango, pokok melon, buah melon, mushroom, beanstalk boleh lah, beanstalk. Tapi kalau untuk pemula, pokok tomato boleh lah guys. Itu dia. Cara yang pertama, pastikan korang tanam pokok yang buahnya berat. Itu cara yang pertama, ingat guys. Okey, kita masuk cara yang kedua untuk dapat banyak honey adalah ini. Adalah di sini guys. Korang pergi ke shop honey ni, saya panggil honey shop ni. Kan korang pergi dekat lebah ni, queen bee. Korang perlukan ini guys untuk dapat banyak. I want to trade honey, korang perlukan ini. Serius saya cakap. Korang kumpul honey, korang jangan beli flower seed pack ataupun lain. Korang jangan beli itu dulu. Korang terus beli bee egg, telur lebah. Ini harganya 18 honey guys. Harganya 18 honey. Supaya apa bang? Untuk apa bang? Ini telur lebah ni, saya tetaskan terus lah ni. Alhamdulillah, kita tengok apa yang kita dapat. Alamak, pet saya penuh pulaknya cuy. Kejap saya jual pet saya guys. Saya jual pet saya dulu. Aduh, penuh pula pet saya tu. Banyak lembu lah. I want to sell my pet. By the way, korang boleh jual pet dekat sini, okay? Mana? I want to sell my pet. Oh, ini kena pegang dulu ya. Kena pegang dulu guys. Lembu lah, jual lembu lah. Lembu saya banyak sangat ni. Jual lembu 1. I want to sell my pet. Okey, dah. Kita pergi garden balik. Okey, kita buka balik. Ini cara yang kedua tadi tu. Cara yang kedua, korang perlukan beli bee egg. Sebanyak harga dia sebanyak 18 madu. Okey kan, kita dah dapat lebah kan? Okey, ni kita dapat lebah ni, lebah. Nah, itu dia, saya terangkan teruslah. Pick up satu haiwan. Saya pick up ini dan saya letak lebah. Dan saya view lebah. Tekan lebah, tekan view. Nah, itu dia fungsi dia. Setiap 25 minit, lebah akan pergi ke tumbuhan korang dan akan jadikan mutasi kepada tumbuhan korang setiap 25 minit. Nah, okey, lumayan lah guys. Kalau situ setiap 25 minit ada satu jadi mutasi pollinate. Okey lah tu kan. Daripada korang perlukan tunggu 1 jam untuk
lebah-lebah tu datang pergi kat pokok-pokok korang 1 jam datang, pollinate 1 jam datang. Itu terlalu lama. Korang bayangkan kalau lebah yang ada di situ korang taruh ke 5-5-nya lebah. Nah, jadi cepat buah pollinate. Bila makin cepat buah korang pollinate, lebih banyak madu yang senang korang dapatkan. Itu cara yang kedua. Ingat guys, cara yang pertama tanam pokok berat. Cara yang kedua beli bee egg daripada queen bee ini. Okey, kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa bang? Cara yang ketiga pun ada di sini guys. Apa dia cara yang ketiga? Cara yang ketiga ini dia. Ada di sini. Cara yang ketiga adalah korang beli ini, honey sprinkler. Honey sprinkler, ya seperti namanya honey sprinkler, korang akan dapatkan honey, lebih banyak honey ataupun madu. Dua-dua tu sama, mana yang tak tahu honey adalah madu, madu adalah honey, okey? Korang beli sprinkler tu dan korang letakkan di pokok-pokok yang buahnya berat guys, seperti ini, pokok kelapa. Pokok kelapa boleh korang taruh sprinkler, korang cantum-cantumkan, korang rapat-rapatkan, korang taruh sprinkler. Nah, itu dia cara yang ketiga untuk dapat banyak honey dengan cepat, pantas dan tepat. Okey, kita masuk ke cara yang keempat. Cara yang keempat mungkin korang boleh buat ataupun mungkin korang tak boleh buat. Nah, ini cara yang keempat, saya tak berapa nak sarankan lah, tapi boleh lah guys. Iaitu korang buat akaun baru ataupun akaun kedua. Lepas tu korang gunakan cara yang saya ajar tadi di akaun kedua korang. Lepas tu apa? Lepas tu korang trade dengan akaun utama korang. Dan dari situ korang dapat banyak buah yang terkena pollinate daripada lebah. Lalu korang boleh dapat banyak honey ataupun madu di sini. Okey, sampai situ faham? Okey, kita masuk ke cara yang kelima. Yang tadi cara keempat, okey. Kita masuk ke cara yang kelima. Cara yang kelima ini adalah yang paling susah korang nak buat ni. Apa dia bang? Cara yang kelima, korang perlu memiliki rakun. Saya sendiri tak ada rakun guys. Sebab apa? Sebab saya free to play. Saya tak ada top up lagi game ini guys. Game Grow a Garden ni saya tak pernah top up. Saya jujur dengan korang. Saya adalah free to play punya player. Dan korang perlukan rakun untuk cara yang kelima. Korang dah ada akun kedua kan? Akun kedua. Korang masuk satu server yang sama dan korang taruh rakun. Rakun korang pergi curi buah pollinate yang ada di akun kedua korang, bawa ke akaun pertama korang dan korang bagi lebah sini. Nah, makin banyak rakun, makin banyaklah madu yang korang senang untuk dapatkan di abang madu ini. Nah, itu dia 5 cara. Saya ulang balik. Cara yang pertama, tanam pokok yang berat, okey? Yang kedua, beli bee egg. Okey, yang ketiga, beli sprinkler, honey sprinkler. Okey, cara yang keempat, buat akaun kedua dan gunakan cara yang saya ajar yang tadi tu. Dan cara yang kelima, beli rakun ataupun dapatkan rakun ataupun pinjam rakun daripada kawan-kawan korang dan gunakan rakun itu untuk dapatkan madu yang lebih banyak. Nah, sampai sini dapat kan? Nah, itu dia 5 cara untuk dapat banyak honey di update terbaru iaitu Busy Bee update Grow a Garden. Jadi sampai jumpa lagi di tutorial dan tips-tips yang akan datang bersama saya Abang AP di Grow a Garden. Jumpa lagi. Bye bye. Enjoy guys.